Seniority lah. Seniority. Aku personally, aku against seniority. Faham. Sebab apa? Kita tengok capabilities lah. Betul, capabilities lah. Kalau macam tengok seniority je, kau untung lah sebab kau dah lahir. Kelebihan kau sebab kau lahir awal dia. Dia ibarat macam ni lah. Orang dapat gaji 5,000, buka PDF pun tak pandai. Exactly. Hanya sebab kau lahir awal. Faham tak? Okay. Betul tak? Tapi line kau, ni POV kau lah yang aku nak tanya. Boleh make money tak? Kau rasa kau make money tak dengan benda ni? Untuk hidup boleh lah. Okay. Kalau untuk kau nak bersenang lenang, agak keras. Untuk line ni, boleh kalau kau nak buat make money untuk bidang ni, kau kena jam company lain. Okay. So, lompat-lompat lah. Kena lompat-lompat juga. Faham, kalau kau stay setia macam aku, payahlah. Dia tapi kadang-kadang loyalty ni terbayar juga sebenarnya. In a way betul. Tapi sampai satu masa nantilah. Betul. Dia kadang-kadang kan kita